macam ni lah aku. Tiap kali nak raya, huru-hara dia buat ni. Sampai tengah malam buat kerja. Ouch! Tak bising pun, tak guna dah 5 tahun dah macam ni. Nasib baiklah, bukan aku seorang je macam ni. Tu Jas, dia pun sama nasib macam aku. Aku mengadap mesin jahit, dia mengadap oven. Tiap-tiap tahun aku bagi tahu diri sendiri. Jangan ambil order last minute. Jangan ambil order last minute. Tapi aku ambil juga. Sebab apa? Sebab tak baik tolak rezeki. Tapi tiap-tiap tahun tu lah kelang kabut. Tiap-tiap tahun semua orang dapat gaya raya. Kecuali rumah kita. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum. Kita tak tukar langsi lagi? Aku pernah lah beli langsi baru. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia, Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri di seluruh Malaysia telah ditetapkan pada. Bagi menyempurnakan titah perintah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia, Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Isnin. Ya, macam itulah. Tiap-tiap tahun kita macam ni. Nampak tak? Sama kan? Dah, aku dah serik, aku dah tak nak dah macam ni tiap-tiap tahun. Tak tahu jugalah aku dengar benda yang sama dengan kau. Buatnya tidak. Yelah. Aku naklah juga kan. Jahit baju, buat koleksi sendiri. Koleksi baju raya Muna. Lepas tu aku jual online. Kain raya. Kau tak nak macam tu? Aku pun nak juga buat kuih-kuih viral kan. Tak naklah cuba benda yang sama je tiap tahun. Kau ni nak jadi jumpa Pak Syed kat luar tu. Bila Pak Syed tu apa, saya nak order lah, boleh tambah lagi 15 balang, 10 balang. Boleh Pak Syed, boleh. Lepas tu kau mengambil seorang-seorang. Cakap tak semua bikin kau ni. Sampai bila kita raya untuk orang je? Kita tak pernah rasa raya dekat rumah ni pun. Kita pindah 5 tahun pun. Macam ni lah. Kita ni, sekarang, aku ni nak make over this rumah. Cat dinding baru, aku nak buat tempat storage untuk jahit kau. Dan bahan-bahan kau punya kuih. Dan saya nak, tupak kapet pun I nak tukar ni. Kotor-kotor ni. Tapi, aku sibuk betulkan rumah orang untuk raya. Tapi, rumah kita ni macam mini store je. Betul lah tu. Jadi deh. Tahu ni, raya kita yang punya. 3, 4. 3. Yes! Kita punya. Cinta. I go. Namaste. Cinta. Yang ni yang lama. Ni baru. Cantiknya. Ni pun bagus juga ni. Cantik ni. Ni combination ni cantik. Ni pun baru juga RM4 je.
Cantik ni. Satu kampung nampak aku. Boleh ni. Hai. Lilap. Hai. Ya Allah. Ya Allah. Nasib baik jumpa kau kat sini. Aku baru nak call kau. Berjodoh kita. Memang berjodoh. Tapi ni ibu balik daripada kenduri Aci mana kahwin ni? Aku kan memang biasa macam ni. Aku dengan Tiara Bank kan lebih kurang sama. Nampak Tiara Bank tu. Ni Tiara Bangkok. Muna, aku ni baru je order 15 pasang. 15 pasang kah? Alah, 15 pasang tu sikit je. Bukan banyak no pun. Tapi yang lagi 5 pasang tu aku punya. Tapi kak, sebelum apa pun, saya ni memang niat tahun ni saya memang nak kurang sikit ambil bahagia. Alah, hai. Tak payahlah dengan aku pun kau nak berkira. Aku yang selalu bagi kau bisnes. Engkau pun bukannya kahwin lagi. Tak ada tanggungjawab. Buat je lah. Selama ni siapa yang support kau? Aku juga kan? Memang Kak Kia. Hidup Muna ni memang untuk Kak Kia je. Tak, kau kalau tak nak ambil banyak tempahan, Jah punya kain kau tak payah buat. Tak baik. Buat orang macam tu dosa tau. Tak baik. Astagfirullahaladzim. Tak baik. Eleh. Jah tu kau buat pesen apa pun. Bukannya elok dia tu. Sama tengik juga. Sama tengik. Buat rugi benang kau je. Yelah, ya. Buat aku punya tempahan je. Tahu? Okey, Muna. Ya. Kak Kia nak balik dulu. Ya, baiklah. Balik Kak Kia nak cari lagi kain-kain yang ada. Cantik tak? Ya Allah, cantiknya ciptaan Tuhan. Takkan tidak. Takkan tidak. Takkan tidak, Muna. Baru terbiak apa perempuan ni. Astagfirullahaladzim. Ni harga ke pun mahal sangat ni? Tambah. RM19. Berapa RM1 ni? RM1.50. Untung sekali tak ada ni. RM6.90. Assalamualaikum, Jan. Salam. Subhanallah. Berjodoh kita hari ini. Tuhan dah susun aturkan pertemuan kita hari ini. Kenapa lah berjodoh dekat kedekit? Tempahan tahun ini. Tart, nanas, 30 balang. Betul. Kuih dahlia, 20 balang. Ya, itulah dia. Cornflake, 30 balang. Memang ya. Suji, 20 balang. Memang betul. Biskut coklat, 10 balang. Betul. Balang-balang. Ya. Tahun ini, semua orang akan bagi sokongan kepada kamu. Sebab, kata orang muda, #support local. Terima kasih. Cumanya tahun ni saya rasa, Pak Syed, saya sebenarnya... Ini bukan semua orang lagi tahu. Ada saya bagi tahu yang orang lain tu suruh mesagekan awak. Lupa pula satu lagi. Saya nak buat tambahan tempahan saya tak nenas 5 balang ya. Dengan komplit madu. Saya teringin nak bersedekah dengan rumah anak-anak yatim dekat ujung kampung tu. Ramadan kan. Inilah waktunya kita nak nambahkan pahala kita. Yelah. Betul lah tu. Tadi dulu ya. Assalamualaikum. Cinta. Ui, Kak Lim, banyaknya. Jadi ke nak makeover rumah tu ni? Memanglah ada makeover. Nak kena tukar lampu, cat bilik, betulkan kabinet, repair pipe, pasang langsir. Macam-macam lah. Tapi bukan untuk rumah sendiri. Rumah orang lain. Pula? Yelah, ramai orang dakor dah. Minta tolong pasang itu ini. Serba salah pula. Cakap tak boleh. Apalah Kak Lin, anggap je ni amal bulan Ramadan. Dapat pahala sikit. Nampaknya raya tahun ni pun dalam bilik store. Berapa? Sekejap. Hai. Bagilah diskaun. Hai, kita pun tak diskaun. Bolehlah. Saya bukannya sehari je datang, hari-hari datang pun bagilah diskaun. Bagilah cari duit raya sikit. Ni.
Hai. Kak Kia tu kan, dia ingat apa? Dia order 15 pasang baju untuk keluarga dia tau. Bukan untuk diri sendiri. Dia ingat apa? Aku robot ke apa? Aku dah tak ada siapa tolong aku jahit baju kat rumah. Sama lah Pak Syed tu. Order berbalang-balang berpuluh-puluh. Dia ingat rumah kita tu apa? Kilang buat kuih ke? Encik Hadi pun tadi call, dia nak banyak benda nak betulkan dekat surau. Pak Ali, Mak Ma, semua dia orang ni suruh aku buat itu ini. Tak sempatlah cakap apa-apa. Dia orang ni semua ada takut. Nampaknya Raya ni pun kita dalam bilik setor je. Apa dia? Apa setor? Hai, Cinta! Amin. Ya Rabbal Alamin. Rumah dululah. Apa? Sudah cari kau Tu, confirm. Gimana tu? Aku pula. Kau ni kan? Saja suruh aku. Nak tunggu korang gaduh kan? Memang besok bawa aku makan kurma ni, tahu tak? Tepi sikit. Macam kau Sekejap. Assalamualaikum. Selamat berbuka semua. Korang, aku nak kenalkan. Ini anak aku Bella yang duduk kat London dah 3 tahun tu. Itu hari minggu lepas dia telefon cakap nak balik seminggu sebelum raya. Salah, seminggu sebelum raya. Tu hari ni pula dia balik buat surprise. Boleh nak jawab. Waalaikumsalam. Inilah anak Kak Kia yang bongsu tu. Bella ya? Hello everyone. My name is Bella and I'm from London. 안녕하세요. 한국에서 왔어요. 린이에요, 린. You're right. Right. Dia punya everyone. Ini Kuala Selangor. Dia ni kan dah 3 tahun tak balik. Jadi aku datang sini aku ada hajat. Aku nak kau ambil ukuran badan dia. Sebab aku dah tempah dah kain. Tinggal tunggu sampai je. Nanti bila sampai aku hantar kat kau. Boleh Boleh. Ambil ni. Kak, you come here now, follow Mama. Right now? Yeah, coming forever, come. Esok tak boleh ke? Pasal nak ikut timing London. Esok tak boleh. Aku busy banyak hal. Si Bella tu pula kan jet lag lagi. Nanti korang tengok media sosial Bella tau. Viral you all video kita orang. Dia buat surprise untuk aku tu. Tu je korang makan. Tak dah. Tadi dah habis dah. Ini yang separuh. Pelahap betul. Tak apalah. Muna, ukur cepat-cepat sikit. Pinggang anak aku tu kecil je. Memang kecil. Kecil je. Jadi cepat-cepat sikit. Terbalik. Jas. Aku dah order tau kuih kau daripada Pak Syed. 15 botol. Alah, biasa-biasa je. Lagipun kuih kau murah. Support kau lah. Terima kasih. Muna, cepat sikit Muna. Aku ni nak pergi surau. Cepat-cepat. Nak cop tempat. Takut crowded. Ya. Aku kan beriman orangnya. Nak kenalah pergi masuk surau tu cepat-cepat. Nampak beriman tu memang nampak tu berimannya. Kejap ya. Ya, aku kan beriman. Ya. Sila. Sila. Dah, itu je ya. Ingat. Don. Okay, thank you everyone. Engkau melantaklah makan sambung ya. Jom. Okay. Tahu jangan balik. Tahu, I know already. This is my village, you know. Yeah. You turn left. Okay. Okay, bye-bye. Bye. Don't come again.
tak viral pun. Malah tak viral. Yang komen ni pun 4 orang. 4 komen ni pun kat dia. Assalamualaikum. Mana dia ni? Pandang gelas dah ni. Tak ada pun. Alah, sabar je lah. Kau ni menggelabah sangat. Kenapa kau duduk diam sini? Ha? Kau dah terkencing ke benda ke? Aduh. Stres lah. Dah lah banyak order. Ha, mana? Pak Syed tu. Selama je dia order ke bulan balang. Dengan kau apa? Sabarlah. Ni kan bulan Ramadan. Ha? Allah. Sorry. Flush tandas rosak. Dah alang-alang aku kasih tu, aku betulkanlah. Yelah, kau ia pun flash tanah rosak. Siapa suruh kau mandi sekali kat situ? Ha? Jomlah balik. Banyak benda nak buat ni. Assalamualaikum. Kejap. Salam. Lin. Salam. Waalaikumsalam. Baik, tak terlepas. Dia apa ini, Lin? Saya minta tolong kemaskan bilik belakang rumah saya tu. Catkan balik, tukar langsi baru, alihkan gerobok tu. Kata nak menantu balik. Suruhlah dia ngecat sendiri Pak Syed. Memanglah ada balik. Tapi saya tak nak menyusahkan diorang tu. Lagipun takut tak sempat. Menyusahkan saya boleh. Pak Syed. Okey, saya datang rumah Pak Syed. Nantilah saya tengok apa yang patut. Kalau boleh, kamu datang pukul 8. Pukul 8. Boleh? Boleh. Terima kasihlah. Alhamdulillah. Semoga Allah balas budi baik kamu tu, Lin. Semoga Allah ganda-gandakan lagi pahala dalam bulan Ramadan yang mulia ni. Amin. Amin. Dah rakan-rakan. Kalau rupa tu, yo Pak Syed minta diri dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa datang ya. Alhamdulillah. Pukul 8 pagi ya. Kononnya semua orang. Kau make sure dia bayar Tak menyusahkan orang. Habis ni bukan orang, beruk. Ha? Sampai bila kita nak macam ni? Kata tahun ni lain daripada lain. Anak raya macam ni lah, macam itulah. Sudahnya hampa. Sedih. Tetap juga kita buat benda untuk orang kampung yang tak appreciate kita. Hui. Alah, kau ni. Kalau tak nak ambil. Tadi kau ambil juga order kan? Lupalah kau ni. Entah. Habis tu kau nak buat apa? Mau ikut raya macam tu ke nak sabotaj raya semua orang? Bagus juga kan kalau kita dapat sabotaj raya orang lain. Macam mana? Takkan nak tutup kedai semua? Ha? Tak boleh jual kain? Tak boleh jual barang buat kuih? Macam tu? Tak jual barang rumah? Ataupun tutup je pasar tu. Tak boleh beli daging, tak boleh beli ayam, tak ada rendang, tak ada ketupat. Tak ada orang cari kita. Orang. Kalaulah betul, kita nak sabotaj raya kan? Kau nak buat apa? Oi, kau serius lah nak sabotaj? Aku gurau je. Kalaulah kita betul buat, berperang kau dengan Kakia. Betul-betul gila. Betul lah tu. Kita kena buat kerja gila. Sebab dia orang suka bully kita, kau tahu tak? Sampai bila kita nak kena tindas? Apa? Orang single macam kita ni tak payah raya? Boy. Lah.
masa arwah mak aku hidup lagi kan. Diorang hantar kat jemputan, kedua kahwin, open house, buka puasa, hari raya, sahur semualah. Ni semenjak mak aku dah tak ada, terus langsung tak hiraukan aku. Kau gunakan aku adalah, tengok apa? Aku ni anak pada semua orang kampung ni. Okey. Aku setuju. Kita boikot raya. Betul? Boikot raya! Boikot raya! Boikot raya! Boikot raya! Boikot raya! Boikot! Ya Allah. Awak kena ingat siapalah tadi. Saya lah. Siapa lagi? So, macam mana awak? Awak dah fikir ke tentang lamaran saya tu? Sebab itulah saya datang ni. Saya nak cakap saya perlukan masa sedikit je lagi boleh untuk saya fikirkan keputusan saya. Ialah keputusan ni libatkan kehidupan saya dan saya tak nak menyesal di kemudian hari. Tapi kan, bukankah apa yang kita nak buat ni benda baik? Saya janji dengan awak, saya bukan nak... Saya tahu awak niat baik. Awak ikhlas. Tapi saya perlukan masa sedikit je lagi. Boleh? Nanti saya beritahu keputusan dia. Saya rasa macam tak sedar hati lah. Rasa macam ada benda mengikut. Saya gerak dulu Lagipun ni bulan puasa. Nanti kena tangkap. Kan susah. Saya gerak dulu Tapi awak jangan fikir lama-lama. Saya janji dengan awak, saya betul-betul ikhlas. Saya fikir sekejap. Sekejap je saya fikirkan. Tapi jawapannya nanti. Okey? Okey. Janji? Janji. Take care, awak. Awak? Awak? Selamat Hari Raya. Sedapnya. Mana Mun? Entah. Daripada siang tadi aku tak nampak dia. Biskut apa yang guna lempak kari? Aku eksperimen, kau apa tahu? Kau ni dah kenapa? Dengan Shay selendang bagai. Tak adalah. Aku saja je nak try fashion ni. Yelah, aku fashion designer kampung ni kan. Pergi mana? Kau pergi mana? Aku pergi bazar Ramadan. Pergi bazar tak beli apa-apa. Tangan tu kosong. Ni sebenarnya ya Allah. Kat bazar Ramadan tu makcik-makcik tu jual makanan mahal-mahal kan sekarang ni. Jadi aku tak nak membazir kan. Kita makan apa je lah dekat rumah ni kan. Betul tak? Pergi bazar Ramadan, window shopping. I shopping. Tak apalah, taklah bazir-bazir. Berbuka je lah dengan masakan aku ni. Baiklah, duduk. Ni sedapnya. Baru nampak korang. Nak tolong apa-apa? Weh. Tadi kan? Kau salah lah. Apa yang salah? Rakaat keempat tadi. Masa aku betul lah. Keempat. Betul lah. Ya, salah. Orang belum bagi salam tadi. Muna. Kau rakaat ketiga bagi salam.
Ya. Kak Jah. Kejaplah Muna. Apa dia? Kenapa? Aku ni nak minta tolong dengan kau. Apa benda? Kenapa tak minta tolong kat dalam tadi? Aku nak minta tolong kau otakan jubah aku. Taklah panjang sangat. Lebar pun ya. Bolehlah Muna ya. Lepas tu, aku ada kain nak buat baju kurung biasa je. Alah, tolonglah Muna. Tempat lain dah tak nak ambil tempahan lah. Aku nak otter pun tak boleh. Tu dah lambat sangat. Habis tu macam mana ni? Tempat? Boleh lah ya boleh. Terima kasih Muna. Esok aku bawa baju tu dengan kain sekali. Tapi kau kenalah ukur badan aku ni. Maklumlah kan? Aku ni kan dah turun berat badan. Wah, betul turunnya. Terima kasihlah Muna. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti nak ukur daripada jauh. Kenapa kau cakap okey? Yelah. Fahmi, ya bedu. Mana kain aku yang aku order tu? Dah sampai belum? Jatuh kat saya. Oi, Kia, oi, kopuk-kopuk duit deh. Korang nampak, Kang? Mana ada orang? Kita sekarang ni pakai QR je, Kia. Kau ingat QR kau tu selamat sangat ke? QR pun ada scam-scam lah. Alah kau ni. Dah cepatlah bawa sini kain aku. Aku ni banyak lagi gosip. Nak pergi rumah orang lagi. Nak masak lagi. Alah. Oi, Kia, oi. Kau tengoklah kat sini, Kosong lompong, Ni tak ada, Kenapa boleh kosong? Siapa yang beli? Itulah dia nak cakap ni, Ada orang dah borong semua. Siapa yang beli? Ni mesti Jah kan? Jah tu dia memang dengki sangat tau dengan aku. Depan je nampak baik-baik. Belakang hati busuk. Sabar. Bukan. Ada orang lain yang beli. Tak tahu siapa. Dia beli online. Ini mesti Jah punya kerja. Aku tak kira. Engkau cari Jah suruh dia pulangkan balik semua kain aku. Faham? Sabar. Dan ada yang kain lain. Nak tengok? Tak nak. Aku nak kain aku tu juga. Faham? Hai, yahui, yang... Alah, hai, yahui, kia. Ni apa kain banyak ni? Kau nak jahit cadar ke apa? Benar ke? Kau tengok aku jahit cadar. Mana ada aku jahit cadar? Semua kain nak jahit baju lah. Aku jahit baju. Kau ni? Apa kain ni? Kain ni? Kain ni adalah kain warna-warna yang tak kira kita nak. Sekarang ni, kain ni semua ada dengan aku. Dekat rumah ni. Aku memang geli ke kotak. Okey, sekarang ni, apa kata kau tolong angkat kain ni, kita serut dalam bilik. Angkat kain ni, tolong aku simpan dalam bilik, serut dalam bilik. Oh. Lin! Mun panggil! Kau ni kan macam-macam Aku tak suruh panggil, aku suruh kau tolong aku angkat. Kau ni dah kenapa? Kau ni kan memang pemalas lah. Orang nak tunggu dia tu memang terlambat lagi dah bangun. Dia nak cek bateri lah, apa bateri badan dah aku tak faham lah. Habis tu habis sekarang ni dah nak. Aku buat sorang-sorang. Kau jangan nak memandai-mandai nak tuduh aku yang bukan-bukan. Kalau bukan kau siapa lagi? Aku tahulah dekat dalam kampung ni yang selalu jealous dengan aku, kau je. Yelah, aku kan ramai follower. Cantik pula macam mana, kan? Tak apa aku faham perasaan jealous tu. Tapi bila kau dah beli semua kain aku, tu kau dah melampau tau, Jam. Tak kenapa aku nak kena beli kain buruk kau tu? Kau pakai pun dah buruk. Kau tak payahlah nak tunggu aku sabotaj kau. Hello? Aku ni kalau pakai guni pun meletop, kau tahu tak? Tak macam kau, sabun nangka. Aku ni sekurang-kurangnya pernah lah juga jadi naik juara ratu Kampung Cepaka Kuning ni. Kau tu nak masuk bertanding pun tak lepas. Tak payahlah nak pilih bagus-bagus sangat. Ja, tak payah nak bangga sangat naik juara je pun.
Aku ni memang sengaja tak nak berlawan kat kampung. Kampung je. Geli. Wah. Tapi kau tunggulah nanti OOT digaya aku. Dia menanah mata kau tengok aku. Apa hal dia orang ni? Bulan-bulan puasa ni lah nak gaduh. Bulan-bulan lain, elok je cakap belakang. Kau tengok muka dia. Weh, dia bela weh. Tapi memang lawak lah Kalau Kaja beli semua kain tu, gigi betul. Korang apa hal sengit-sengit macam Joker ni? Kain tu bukan Kak Jai yang beli. Bukan Kak Jai yang beli. Kau yang beli? Mantap kau. Asyik. Dah sia-sia aku record. Memory Sabotage Raya. Tu. Aku nak tidur je. Mengantuk. Mana boleh tidur? Makro. Tengah buta ni. Aku tak tidur lah sampai subuh macam korang. Suka hati je nak jatuhkan hukum. Kau tu mu'alaf. Kita kena bagi tahu. Kau tu nak dosa tau. Tak baik. Dah, aku pun nak masak dah berapa dah ni. Nak harapkan korang dua memang tak berbuka kita tau. Kau Mon? Mon? Masak. Boleh? Aku tolong kau masak. Tapi aku kena Zohor dulu. Kan? Terlepas pula Zohor betul lah. Betul lah. Dari bila dia boleh masak? Tahu dah. Kau kalau nak awal, kau kena awal sikit. Pemualaf kan? Faham je lah. Tak ada kena mengenanya. Kau dengar cerita tak? Cerita apa? Tahu. Si Kia berlagangnya dengan si Jah. Alah, satu juta ke kuning dah dengar. Dah tua-tua pun nak belaga. Pasal baju raya je pun tak faham lagu. Itu je. Tu. Kau rasa Kia ke semua yang beli kain tu semua? Entahlah. Jangan orang bergaduh je kat surau ni dah lah. Tapi mau bergaduh tu. Betul. Assalamualaikum. La ilaha illallah Pak Said. Tak perlulah buat macam tu. Ingatkan apalah tadi. Kamu ni bulan puasa mana ada hantu. Tapi Pak Said tu lebih menakutkan daripada hantu. Ni, Jan. Kamu dah mula buat kuih kan? Boleh tak saya dapatkan 2-3 bekas dulu? Boleh. Boleh Pak Said. Sangat rasanya. Bukan apa, anak menantu saya nak balik. Saya dah ceritakan pasal kuih awak tu kan. Tak takut sangat dia orang tu nak rasa. Kita kenalah bagi orang lain rasa juga. Mana tahu kan, kalau dia orang tu nak buat tempahan, kamu juga yang untung besar. Tu. Alin, Ya? kamu jangan lupa esok datang rumah saya. Banyak benda yang kamu kena buat. Banyak benda. Kalau betul, yalah, saya minta diri dulu. Yalah, nak tamu sembahyang tarawih tu ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Memang kali lepas terawih tu. Suruh dia lama-lama sikit kat surau ni. Suruh dia surat taubat. Nak pergi surau lain tak? Inilah bilik anak saya. Sejak dia putus tunang tu, dia tak nak duduk kat bandar. Dia nak balik kat kampung ni, duduk kat dekat sini. Dah putus tunang? Tapi jangan kamu cerita dengan orang. Malu pula dia. Pak Said macam tak kenal pula saya. Kamu buatlah apa yang patut. Elokkan bilik ni. Maklumlah bab ni kamu yang pandai kan. Sebelum saya lupa, ini kuih daripada Jas. Oh, terima kasih Lalin. Baik.
sedap baunya. Ya. Oh, ya. Puasa. Baik tak makan. Begini ya, Adin. Biarlah saya minta diri dulu sebab saya nak menguruskan majlis berbuka puasa untuk anak-anak yatim. Ya. Okey. Inilah maksudnya kita nak kejual pahala. Tak apa, Pak Said geraklah dulu. Nanti saya tinggal kunci dalam pasu. Baik, saya pergi dulu. Bulan puasa ni. Astaghfirullahaladzim. Siapa tu? Saya lah. Hah? Saya lah siapa? Saya. Muna. Astaghfirullahaladzim. Muna, Ha. kamu ni dah kenapa? Awak malu ke? Orang tengok kita berdua. Awak malu dengan saya ke? Tak. Tak. Kita ni kan tak boleh ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Jadi kalau kita keluar tengah hari buta jumpa macam gini kan, mungkin nak fitnah. Lagi satu, saya itu kan saya cakap. Saya fikirkan jawapan. Saya masih fikir lagi sekarang ni. Tapi yang awak suruh satu badan ni dah kenapa? Kalau awak tak nak... Bukan saya tak nak. Tapi saya perlukan masa sikit lagi. Boleh ya? Tak apalah. Saya ajak awak jumpa ni pun bukan nak mendesak ke. Ni saya ada bawa jawadah berbuka untuk awak dengan kawan-kawan awak. Saya masak sendiri tau. Awak, saya betul-betul ikhlas tau. Tak ada niat apa-apa pun. Bau pun saya tahu ikhlas. Saya gerak dulu ya. Awak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Astaghfirullahaladzim. Awak, elok-elok tau. Ayah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Korang tahu tak apa yang Kak Kia nak masak hari ni? Ya Allah, Kak Kia excited sangat sebab Kak Kia ada idea. Sebab Kak Kia dapat resepi baru. Korang macam mana? Korang nak buka puasa apa hari ni? Ayalah! Halas. Alamak, salah. Perempuan mana pula bernikah kat kampung ni? Lantaklah kau. Hai guys, jom kita sambung. Weh! Kau ni bagilah salam. Sekejap pula. Sejak bila pula orang kat dalam yang kena bagi salam dekat orang luar? Engkau tu yang tak kerti bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau di mana ni pakai jubah-jubah macam ni? Aku pergi ceramah. Kawan aku ajak aku pergi ceramah kat Pekan. Jadi aku temanlah dia. Yalah bulan puasa kan. Aku naklah tambah pahala, bekatkan amal ibadat aku. Macam itulah. Ceramah? Kawan? Kau mana ada kawan daripada aku dengan Lin? Astaghfirullahalazim. Jahat tu mulut kau Nak rahsia-rahsia pula kawan yang mana? Engkau bukan ke cakap dengan aku tak ada rahsia antara kita bertiga? Susahlah cakap dengan kau ni. Kejaplah. Ni, kawan aku. Nama dia Sabari Al-Mansur. Alah, ni dia bagi bekal lagi. Nah, untuk kita buka puasa. Baik kawan aku tak baik. Jahat mulut kau. Kau puasa dah tak baiklah. Ni kan bulan Ramadan. Nanti makuh. Kau ni memang dasar. Lain kali kalau pergi ceramah, jangan tutup telinga. Makruh. Aku cakap makruh lah tadi. Kau yang pegang. Kau ni tak dengar ke? Astagfirullah. Ya Allah, Tuanku, berkatilah rezeki ini. Nanti kita simpan untuk buka puasa. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramah. Dah macam potong rumput. Aku tengok. Sini, cuba boleh nanti. 하지만 난 말이야 너의 밖에선 살 수 없어 내겐 너 하나로 물든 시간만이 흘러갈 뿐이야 사랑
Cik Lin. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cik Lin. Assalamualaikum, Cik Lin. Waalaikumsalam, Ustaz. Janganlah panggil saya Ustaz. Saya belum layak lagi panggilan tu. Maaf, Encik Hati. Saya baru je tukar pipe yang bocor kemarin tu. Hujung lantai pun kena tukar rasanya. Nanti saya ada masa saya cari. Terima kasihlah, Cik Lin. Tapi ada juga benda yang saya nak suruh betulkan ni. Jom saya tunjuk kat sana. Jom, Cik Lin. Itu saja ke? Tak ada ke benda lain? Ada. Saya ingatkan saya nak pasang internet lah. Bagus ke idea tu, Ustaz Encik Hati? Entahlah, tapi saya nak cuba. Sebab kalau belakangan ni saya tengok orang kurang ke surau. Nak lagi budak-budak. Tapi kalau boleh, benda tu boleh ke siap dalam 10 malam terakhir Ramadan? Yalah, sebab malam tu kan Qiyam mesti ramai orang surau, orang-orang kampung nak datang. Tadi tak ada orang, sekarang ramai orang. InsyaAllah boleh siap kot dalam 10 malam terakhir nanti. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasihlah, Cik Lin. Surau ni takkan sempurna kalau tak ada Cik Lin. Tak ada apalah, itu memang tanggungjawab. Saya gerak dulu okey. Selamat berbuka. Selamat berbuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 감사합니다. 감사합니다. 예, 안녕히 계세요. 안녕하세요. 진짜요. 감사합니다. 예. 감사합니다. 예. 뭐가래요? 예. Wah, bau sedapnya makanan ni. Siapa bagi ni? Alah, sibuklah. Cepatlah baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika afdana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ada kimchi lah. Kawan dia boleh masak kimchi lah. Kurang. Aku nak cakap sikit. Memandangkan kita ni lama sangat berkawan, kan? Dah macam adik-beradik dah. Kita duduk rumah pun dah lama. Jadi, biasalah tu kalau kita ada benda yang kita tak boleh kongsi, ada benda yang kita, tak boleh. Dan tu juga nak bagi tahu, kan? Tapi lambat laun, kita akan bagi tahu jugalah, kan? Kita kan bestie. Kau nak defensif sangat ni? Biasa je. Tak ada apa. Aku cakap je contoh kita sebagai kawan. Kita cakap je. Apa yang aku defensif? Kenapa kau cakap aku defensif sangat? Aku defensif sangat ke? Sabar. Ni kan bulan puasa. Biasalah ada macam-macam cubaan. Dengan lapat lagi. Tapi Allah datangkan melalui kawan. Kau ada benda tak puas dengan aku ke? Kenapa kau ni? Assalamualaikum. Salam. Apa ni? Apa datang tengah buka puasa ni? Entah. Lambatnya. Assalamualaikum. Kakia, masuklah cari Mun ke? Taklah. Aku datang sini memang cari engkau. Aku nak minta tolong. Aku ada masalah besar. Aku tak boleh buat live. Sebab apa internet rumah aku tu slow. Selalu okey je. Kakia, bulan-bulan puasa ni tak payahlah buat live. Tak apalah. Bukan aku buat benda yang salah. Aku cuma nak tunjuk dengan orang yang aku solat dekat mana, aku makan apa. Salah ke? Salah tu tidak, tapi tak betul. Apa yang tak betul dia? Lagipun aku nak kena minta maaf secara terbuka. Itu hari kan aku tuduh Jah beli kain aku. Sekali Jah dah tunjuk dah sebut risit-risit. Bukan dia yang beli. Minta maaf depan mata tak boleh ke? Tak boleh. Kita ni kalau nak buat baik, biarlah orang semua nampak. Sekurang-kurangnya orang tahu, oh Kak Kia tu kalau buat salah, pandai minta maaf. Kak Kia ni memang kalahkan artis lah. Kau ni banyak bunyi cepatlah tolong aku. Ni kenapa ada musyarat tingkap ni? Tingkap pula pintu. Masuklah kalau ya pun. Aku nak pergi rumah Akak jap. Nak cek internet. Susahlah. Aku tak boleh buat live. Migraine aku. Tu aku sudah datang tu.
Kejap. Aku tiba-tiba teringat. Korang ada kenal tak mana-mana perempuan yang pakai nikah? Mana ada. Tapi entahlah mungkin baru dapat hidayah. Mungkinlah bulan puasa kan. Betul. Kita kena berasangka baik pada manusia. Husnuzon. Dah cepatlah aku nak buat live ni. Pergi dulu Elok ya. Apa ni? Tuh. Ish, kau ni kan boleh pula duduk dalam gelap. Aku ingatkan hantu. Mana ada hantu bulan puasa ni? Kan gitu. Siapalah tahu kau ni kawan hantu. Kati je kau. Kau ada masalah ke? Dari tadi macam mudi semacam. Kau rasa kan? Mun tu ada simpan rahsia apa-apa ke daripada kita? Rahsia apa? Kak Kia tu kan, dia jumpa orang berjubah sebiji macam Mun. Kebetulan dia balik hari tu pakai jubah, aku jumpa nikab. Lepas tu, aku stok IG dia gambar Sabariah tu 2 minggu lepas tau. Kita macam ni. Kita husnuzon dulu. Husnuzon. Mungkin dia ni tak bersedia nak bagi tahu kita. Kau ni jangan terja-terja dia. Kita biar dulu. Zon. Cucilah muka dulu. Bersepak-sepak. Hantu pun takut kau. Cuci. Kediam. Tu jantung. Keluar pergi pekan. Nak kirim? Aku tertinggal satu mentok ni. Lalang tu belikan aku inti nanas. Macam-macam lah korang ni. Apa tadi? Nak ambil kotak. Beli dulu. 2. Kau ni? Bawa kuih ke kuih bang kau? Kau nak kira apa tadi? Inti nanas. Tu. Nanas. Lah. Kalau kau lalu. Kalau tak lalu tak apa. Sama. Yelah, nanti kalau aku lalu, aku nampak apa yang kau pesan tu. Aku belilah, Selalunya dia yang suruh. Nak sebab apa tak? Biarlah dia. Baru sehari dia pelik. Husnuzon. Tadi cakap macam tu. Husnuzon. Panas. Hai guys. Kak Kia nak cakap, korang kalau nak beli kain, beli dekat kedai yang Kak Kia beli ni sebab dia murah, lepas tu cantik. Korang nanti kita sambung sekejap Amboi. Kau main. Assalamualaikum, Dik Munah. Hoi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Kia. Sekarang Mun tak ada. Ya, aku tahu dia tak ada. Tapi, ni kau tolong bagi dekat dia, suruh dia jahit baju aku ni cepat-cepat sikit. Jangan sibuk nak bercinta aja. Faham?
Baru cinta? Alah, Gun tak payah nak tipu aku. Aku dah nampak dah depan mata kepala aku sendiri tau. Tak percaya? Sabar. Nah. Lepas ni, korang kenalah pindah daripada rumah ni. Yelah. Alhamdulillah dah jumpa jodoh dia. Alhamdulillah, dia dah jumpa dah jodoh dia. Kau bila lagi? Ups, tertanya pula. Tapi tak apalah. Ni kau pesan dengan dia, okey? Apa-apa aku nak gerak dulu. Bye. Bye. Ani mana? Ande. Andi pula kau faham? Muni. Ini kecik kelantik kamu Tio mo. Mun. Dia tengah bercinta. Hah? Tak mungkin. Tak mungkin ada orang anak dia. Ya, itu hari apa yang kau cakap tu memanglah betul. Dia ni sorok sesuatu dari kita. Dia ada boyfriend. Siapa beritahu kau? Siapa lagi? Gossip girl kampung kita. Kak Kia. Siap atau gambar lagi? Kak Kia tunjuk dia ada boyfriend. Hei, kalau dia serius, kita kena cari rumah lain. Kita kena pindah tau. Macam mana ni? Kita duduk mana? Saya kena balik Korea ke? Alamak, tak boleh. Saya tak jumpa jodoh ke Korea. Itulah saya datang Malaysia. Tak jumpa lagi jodoh ni. Macam mana? Macam mana? Aku yang Malaysia ni pun tak jumpa jodoh. Kau feeling. So, macam mana? Kita pindah ke? Macam mana ada orang nak dia? Kita ni tak ada orang nak ke? Memanglah tak nak. You main nak duduk makan macam ni. Buruk muka macam tu. Siapa nak? Kau cakap apa? Aku tak faham. Kau diam je lah. Aku pun tak tahu ni lah. Cinta. 어제 코 뽑았다니까. 아찌나 금방 뚜띠. 진짜. Korang ni nak kenapa, ha? Main pedang ke apa kat bawah ni? Gedung-gedang. Kita ada jemputan lepas raya. Kawan aku nama dia Zaleha. Tu pun kalau korang nak ikut lah. Oh, ada kawan nama Zaleha. Tak sangka aku 40 tahun pun dia boleh kahwin jumpa jodoh. Memang jodoh ni tak kira usia kan? Moga kan umur 40 tahun ni jumpa jodoh. Kan? Kita doa lah baik-baik. Amin. Ya. Janji bagi tahu ke? Bagi tahu. Kau nak suruh kan? Janganlah suruh. Untuk apa? Kita tumpang gembira kan? Betul juga kan? Aku pun tengoklah. Korang yang dah kahwin dulu ke? Kau yang kahwin dulu ke? Kita mana tahu kan? Dia orang siapa-siapa kan? So aku doakanlah dulu korang ni yang baik-baik, yang elok, yang beriman kan? Alhamdulillah. Amin. Kita tak tahu siapa yang dulu. Tapi kalau saya terus bagi tahu Dah selalu ini kan? Betul. Rapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni ada sikit kuih. Jamahlah sekeping 2. Ya. Kalau siapa nak nempas, sempat lagi ni. Sila. Ni. Rasa ya.
Cuba rasa je. Boleh. Jemput. Jangan malu. Makan. 2-3 keping pun tak apa. Ya. Jemput makan. Rasa. Boleh. Jangan malu. Jangan segan-segan. Ini macam mana? Tak sedap lah, Pak Syed. Tak sedap lah. Tak. Apa ni, Pak Syed? Apa rasa ni, Pak Syed? Kenapa? Rasa lain. Rasa lain. Kuih ni dah rasa lama ni. Iya ke? Dia sana macam mana? Tak sedap. Tak sedap? Sana? Tak sedap lah. Tak Selain je. sedap. Selain ya. Cuba dia. Bagi pula Pak Syed rasa. Apa teruk benar rasanya? Jas mana Jas? Jas kata bangun lepas subuh. Semalam dia buat kuat tu. Lambat tidur. Dia tak sahur ke? Aku rasa macam nak beli album baru lah. Nak tambah lagi satu. Kau rasa macam mana? Aku cakap kau ni. Kau rasa okey tak aku nak tambah album lagi satu? Suka hati kau lah. Bukan aku guna pun. Yelah, aku tahu lah kau tak guna. Aku tanya je pendapat kau. Kau rasa okey tak kalau cat colour baru dalam bilik? Kita buat macam, kita tukar sikit mood dalam bilik tu. Nak tak? Fikirlah nanti. Sebab tak tahu kan kita sempat ke tidak. Sempat apa? Tak faham lah apa benda. Itulah. You pun sibuk. Saya pun sibuk. So, tengoklah nanti macam mana. Pak Syed, kenapa bengis sangat muka tu? Anak tak jadi balik ke? Tak ada lah, Kia. Lah, kalau tu, janganlah bengis-bengis sangat muka tu di bulan-bulan Ramadan yang mulia ni. Lagi pula 10 terakhir bulan puasa ni. Senyumlah sikit. Apa nak disenyumkan, Kia? Wifi kat rumah aku tu tiba-tiba lembab aja. Susah aku nak telefon, nak nanya anak menantu aku tu bila balik. Dia orang pun satu hair juga. Tak tahu nak telefon aku, nak berkhabar bila nak balik. Takkanlah pasal tu je Pak Syed. Budak-budak memang macam tu. Pasal wifi tu, apa susah? Telefon je lah, Lin. Ini yang aku nak marah ni. Dah banyak kali aku telefon Lin tu, tak dijawabnya telefon aku. Apa nak jadilah budak-budak tahu ini? Saya tengok budak-budak tu okey je. Okey apanya? Jas yang buat kuih tu. 3 bekas kuih dia aku buka, semua tak sedap. Si Lin tu. Kan, aku bagi tahu dengan dia. Berulang kali aku bagi tahu dia. Anak bujang aku nak balik. Anak bujang aku nak balik. Dia pergi catnya bilik budak tu warna merah jambu. Oh, alah kesian. Tak apalah, yang tu Pak Syed fikirkanlah macam mana saya nak pergi ambil baju saya ni. Ada lagi? Eloklah. Nanti kamu sampai sana, kamu suruh Lin tu jawab telefon aku. Oh, insya-Allah kalau ingat. Baik Pak Syed. Ya. Assalamualaikum. Muna. Yuhu. Muna. Assalamualaikum. Ya Allah, ada macam rumah mayat. Sunyi sepi.
Manalah korang ni? Engkau. Salam. Ya Allah, anak dara apalah korang ni tengah hari buta. Tidur lagi. Hei, makruh tau. Tak guna puasa. Yang Kak Kia tu, datang umur orang tengah hari buta dah macam pokok Christmas dah. Hello. You know nothing about fashion, okay? Muna mana? Dah siap. Nanti kau pesan dengan Muna macam biasa. Aku bayar kemudian, Okey. Oh, ya. Pak Said ada mengadu dengan aku. Dia cakap engkau buat kuih rasa pelik. Kalau kuih aku pun rasa pelik, kau siap muka kau aku kerjakan, Ada apa-apa lagi? Kau hajarnya menjawab. Patut tak ada orang nak engkau, Excuse me, betul ayat tu? Bukan tak ada orang nak saya. Saya yang tak nak orang. Hello, excuse me. Kau betulkan ayat kau sendiri. Betul kan tergeban tu? Sengit ke tepi. Ni memang fashion lah gila. Otak keluar. Mana marah ni? Hal. Halo, Tokia. Apa khabar? Wan nak tanya awak punya kain macam mana? Ayo, jangan lambat-lambatlah, Tokia. Itu 2 kayu. Saya mau pakai cepat, Layak, Okey. Thank you, Bye-bye. Mom! What's this? Wait. Oh, my God. Mom! I cannot walk. I cannot talk. I cannot eat. This is culture shock. Muna ni aku bagi kain cukup-cukup. Kenapa jadi macam ni? Muna! Semua barang ni untuk siapa? Semua barang ni untuk awak. Kita orang semua nak sedekah. Sebab hari tu kan awak dah bekalkan kita orang buka puasa. Jadi inilah kita balai-balai budi. Awak, apa ni? Susah-susah je. Saya ikhlas lah. Tak susah-susah pun. Saya tahu awak ikhlas. Lagi satu, saya nak datang sini. Saya nak bagi tahu jawapan saya. Sebenarnya saya... Saya terima lamaran awak. Alhamdulillah. Ya Allah. Terima kasih. Terima kasih kerana kau dah tunaikan permintaan aku, Ya Allah. Awak, saya berjanji dengan awak, awak takkan menyesal dengan keputusan awak. Saya tahu. Saya takkan menyesal. Lagi satu... Awak macam tak nak je. Hey! Saya kena bagi tahu jawapan tadi. Saya setuju. Bagi saya masa. Saya kena explain kat kawan-kawan saya. Boleh? Lepas raya kita bincang, ya? Saya balik dulu. Elok-elok. InsyaAllah. Semoga dipermudahkan. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi... Kita ni sabotaj raya orang ke raya sendiri? Raya orang lah. Yang ini aku masak sedap untuk kita. Mana Mun? Mun? Pergi pasar. Dia kata dia nak masak. Kemarin dia bagi tahu aku yang dia nak beli oven baru. Oven baru? Kerti guna pun. Kenapa dia nak beli baru pula? Itulah, aku pun pelik. Dia nak beli oven baru lah. Tanya Cak Bilik lah. Agaknya kan, dia nak pindah ikut laki dia. Dia nak bagi kita tinggal sini kot. Nanti kita tanya dia lah. Aku tak suka macam ni. Dia pun satu. Apa hal nak rahsia-rahsia? Bagi je lah tahu kita kan dia tu bercinta. Itulah. Dia takut apa? Kita marah ke? Kita tak akan marah. Kalau dia jumpa jodoh,
kita pun happy lah tu. Siapa mama itu? Muna! Mana dia? Jalan lagi cepat sikit. Jas! Muna! Kau keluar, Muna! Kalau kamu tak keluar, aku kerahkan seluruh orang kampung ni naik lenyek-lenyek muka kau macam belacan. How? Siapa yang nak lenyek ke kita orang macam belacan tu? Nak tengok sikit? Tak kerti nak bagi salam ke? Tak payah nak bagi salam. Dah hari-hari aku datang bagi salam. Tak payah. Tahu takut keluar ya? Apa halnya kamu cat bilik belakang rumah aku tu warna merah jambu? Apa masalahnya? Cantik je merah jambu. Bilik tu anak lelaki aku yang nak duduk. Takkanlah anak lelaki aku nak duduk dalam bilik merah jambu tu. Pak Said, sejak bila pula merah jambu tu ada jantina? Melampaunya kau punya mulut. Muna mana Muna? Kau tengok ni. Kau tengok apa dia dah buat dengan kain aku ni. Apa salah aku punya saiz semua salah? Baju anak aku salah saiz. Baju aku salah saiz. Engkau cakap dengan kawan baik engkau tu, aku tak akan bayar sesen pun. And aku nak minta dia bayar balik ganti rugi kain aku ni. Faham? Selama ni bayar pun tak pernah habis. Tak minta ganti rugi konon. Raya ni raya. Korang fikir korang je yang nak raya? Habis kita orang tak payah raya. Korang tu lagi melampau tau selama ni. Ini yang paling melampau ni dua orang ni. Semua orang lagi melampau ke kampung ni. Terutamanya Kak Kiah ni paling melampau sekali. Amboi. Ingat apa? Diman sana, Diman itu, Diman ini. Tak pernah ada belas kasihan ke kita orang langsung. Selama ni, kita orang ni bagi kau bisnes sebab kesian je tau. Kalau tak, memang tak hingan aku nak suruh kau jahit baju aku tau. Amboi. Sebabkan kesian. Kemain lagi sebabkan kesian ni. Selagi Kak Kian dengan orang kampung ni, tak ada kita orang tak ada raya, kita tak akan buat apa-apa dekat kampung ni. Pergi menuntut perkasa beres. Hello. Kau ingat kalau kau tak ada, kita orang satu kampung tak boleh raya, aku cabar kau. Aku buktikan kau yang kita orang tetap raya macam biasa. Kita raya kan? Raya kan? Okey, buktikan. Kita nak tengok. Dah, jom balik ni. Bubung gila ni. Tak payah. Balik. Tengok sini. Perjuangan belum selesai tahu tak? Pak Said, pergi surau dulu lah, Pak Said. Aku nak tengok diorang boleh raya tak tanpa aku. Siapa yang nak ambil upah jahit baju last minute macam ni? Siapa? Kau bilang padaku, siapa? Jap. Kau pakai apa benda kat belakang ni? Berpedih mata aku lah. Kau ingat macam hantu ke? Aku bakar ni sebab nak buang nyamuk. Rumah kita banyak nyamuk. Tapi itulah kan. Tiada orang rasa apa yang kita rasa selama ni. Orang ni tak melampau ke ni? Dah nak raya. Apa yang melampaunya? Diorang yang pilih cara ni. Diorang ada cara untuk minta maaf pada kita. Tapi mereka tidak mahu minta maaf pada kita. Jadi, ikut je lah. Dah. Ego. Minta maaf pun susah. Kita tengok sejauh mana dia boleh pergi tanpa kita. Kalau bertahan macam mana? Pak Said boleh bertukang, Kak Kiah pandai berjahit atau pandai buat kuih. Dia orang tak mungkin boleh buat kuih tanpa bahan kan? Dia orang tak boleh jahit baju tanpa kain. Assalamualaikum. Kamu tolong carikan barang yang ada dalam list ni. Pakcik, jam dah habis. Tepung pun habis. Balang pun tinggal yang besar je. Macam mana barang tu boleh habis semua? Kan nak raya. Sebab nak raya lah pakcik. Banyak barang habis. Lagipun semalam ada orang borong semua. Jam nanas dengan tepung. Siapa? Just. Hei, menyusahkan aku lah budak-budak tu. Tak apalah. Ya. Assalamualaikum. Salam. Kalau susah-susah sangat, Bella pakai je lah baju apa yang ada. Dress ke. Mom,
I ni dah lama tak pakai baju kurung tau. Takkanlah this Raya, I nak kena pakai dress. What will people say? The problem is, kalau kita nak order online pun dah tak sempat dah Bella. And some more dah tak ada size. I dah lama tak balik tau. Sekarang balik jadi macam ni pula. Wait. Idea. Mom, what if say sorry je lah kat diorang? Oh, hello. Cannot be. I nak... minta maaf. Tak apa. I dah idea. What? I boleh minta tolong dengan I punya follower. Hai guys, ini Kak Kia. Ni anak Kak Kia. Korang, Kak Kia nak bagi tahulah. Kita orang punya baju raya kan. Kena anaya tau. Kita punya tailor tu, ya Allah. Hai, dia dengki sangat sampai dia buat salah saiz tau. Sebab tu Kak Kia nak buat live ni. Kak Kia nak minta tolong dengan you guys. Mana nak cari baju-baju raya, kuih-muih. Kak Kia dah tu pakai je baju apa yang ada. Kak Kia 15 pasang, siapa yang nak layan kau? Kak Kia baju banyak-banyak pun bukannya cantik sangat kau. Biadab. Dah. Okay, bye. Orang hajar punya follower aku. Ingatkan boleh tolong. Okey. Bila? Bila pergi balik rumah dulu. Where you going? You shut up. What? Ya. Assalamualaikum, Cik Lin. Waalaikumsalam. Terima kasihlah pasang lampu semua. Wi-Fi pun laju. Saya nak tanya ni. Betul ke apa yang saya dengar? Apa yang Encik Hadi dengar? Pasal Kak Kia, Pak Syed semua tu? Yelah, saya pun bukanlah nak accept mana-mana pihak. Tapi kita ni kena buat benda yang drastik supaya orang sedar. Yelah, sampai bila kita nak kena tindas, sampai bila orang nak ambil kesempatan atas kita. Dan sampai bila juga kita nak harapkan Cik Lin seorang je. Lagipun surau ni kan tanggungjawab semua orang. Bukannya seorang je, betul? Okeylah, saya balik rumah dulu. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lelok jalan. Ya. Astaghfirullahaladzim. Muna, kau keluar sekarang, Muna. Aku nak sagur-sagur je kepala kau tu, biar berderai. Muna, kau keluar, Muna. Muna, mana kau? Kau tak payah nak sorok-sorok lah. Sebesar-besar alam tu tak payah nak sorok-sorok. Muna, kau keluar. Muna mana? Kau tahu tak? Muna tu buat masalah dengan aku. Sebabkan dia, aku dah malu dah sekampung sekarang ni. Semua follower aku, tuduh aku ni tak bersyukur lah apalah. Kau tahu tak? Arwah mak dia, kalaulah hidup lagi orang tua tu, memang malu dia lah dapat anak macam tu. Orang tua tu punyalah jaga hubungan baik kita sekampung. Dapat dekat si Muna, perangai musibat dia keluarkan. Kak Kia, jaga mulut tu, Kak Kia. Asal aku nak kena jaga mulut aku? Aku cakap benda betul. Cuma buran kau ya. Cenca. Aku tak faham. Baik, Kak Kia minta maaf dekat Muna. Apa? Minta maaf? Tak ingin akulah. Minta maaf sekarang. Sorry. cuma 장난아. 진짜 한 번만 더 우리 집에 와봐 그냥 내가 진짜 밟아줄 테니까. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendekkanlah cerita. Saya rasa semua pun dah tahu apa jadi masalah kat kampung kita ni kan. Yelah, kampung Cempaka Kuning ni bukannya besar mana. Macam ni lah. Berdirinya saya di sini. Saya nak buat cadangan sikit untuk raya kita tahun ni. Kita buat sikit perubahan. Contohnya, kita masak lauk raya sama-sama. Kita buat kuih raya sama-sama. Kita kemas surau ni sama-sama. Pendek kata, semua kita buat sama-sama.
baru sekarang nak gotong royong. Dulu ajak tak nak. So kampung katanya. Jah, sedangkan ombak boleh mengubah pantai, apakah lagi pula hati aku memang boleh berubah anytime tau. Alah, time ni lah kita nak tunjuk dengan masyarakat sekeliling ni semua ni, yang kita ni semua bersatu hati. Why not? Betul ke tidak? Dah terlambat. Selama ni, kita orang tolong orang kampung semua tanpa balasan tau. Tapi lama-lama kelamaan, semua orang nak lemak. Tak ada ucapan terima kasih pun. Jemputan raya pun tak ada. Korang masih fikir yang orang single ni tak ada tanggungjawab kan? Tapi korang lupa ke? Yang kita orang ni pun raya tanpa keluarga. Assalamualaikum. Minta maaf lah saya mencelah. Saya faham semua tengah marah, semua tengah emosi kan. Tapi tak mau ngantuk-ngantuk lepas buka ni. Dah elok lah tu. Sekarang pun dah masuk isyak. Kita settle isyak dulu, kita settle terawih dulu. Hujung-hujung Ramadan ni kita kejarlah pahala, ya dok? Tunggu apa? Jom. Jom. Tak nak mengajuk kita. Jom. As-salat sunatal witri jamiah rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak apa. Semua mau tenang Ya Allah, sini kan ramai orang lelaki. Takkan nak harapkan Lin juga. Tak apalah kalau macam tu. Saya pergi tengok kat luar kejap. Pak Syed. Allah Akbar. Okey, macam mana? Macam mana kat dalam? Still lagi tension kawan Cik Lin dengan Kak Kia tu. Tak menjadilah tu. Sabar. Ada je orang yang cari Cik Lin dekat dalam tadi. Cuma, yelah kita kena tunjuk dekat orang kampung yang kita ni saling memerlukan. Bagi sikit je masa lagi. Encik Hadi rasa ini boleh buatkan dia orang baik balik ke? Hadi, kau tahu ke nak betulkan suis yang mana satu? Kalau tak, kita witik kat rumah je lah. Cubalah sabar. Lin kan tak ada kat sini. Tantah dia tengah tengok kan. Tak apalah. Cik Lin, kita ikhtiar cara lain lah. Laju je. Aku give up. Tak gunalah kita bergaduh dengan kakia semua tu. Sampai Sarawak jadi mangsa. Astagfirullah. Kau ni kan cepat give up lah. Lembut hati sangat. Sebab tu orang selalu bully kau. Sekurang-kurangnya, tak payahlah sampai jadi macam ni. Lagipun, kita tak akan jumpa dia orang lepas ni. Bukannya kita akan duduk sini lagi. Apa kau cakap? Statement ni aku nak dengar ni. Bila korang plan nak bagi tahu aku ni sebenarnya? Bagi tahu apa? Yelah yang kau nak pindah dari sini. Kau nak tinggalkan aku kan? Habis tu, kau nak suruh kita orang duduk dengan lelaki kau kat sini? Kau nak kahwin kan? Aku tak fahamlah. Kenapa kau nak suruh daripada kita? Sampai siap, berjubah, bernikah. Bagi tahu je lah. Aku ada boyfriend. Kita pun tumpang happy. Kau sendiri cakap kan antara kita ni tak ada rahsia. Tapi kau sendiri yang buat. Kau kalau jumpa jodoh kita happy lah. Tapi kalau kau berahsia macam ni, kita sedih tahu tak? Ya, aku dah cakap dah. Kau dengar. Nak ikut cakap kamu je. Yalah. Kita... Pak Syed, Kak Kia. Maaflah. Saya ni sebenarnya ada benda nak cakap sikit ni. Tapi sebelum tu saya minta maaf kalau saya masuk campur. Apa dia ni? Kamu cakap ajalah. Saya ni bukannya apa. Saya pun baru 2 tahun Bilal dekat sini kan. Saya tengok Kak Kia, Pak Syed banyak minta tolong Cik Munah, Cik Jas, Cik Lin tu. Sepanjang saya dekat sini tak ada siapa pun yang diorang tak tolong.
saya ni bukanlah nak mengajar mengungkit ke, nak mengatur-ngatur ke, tidak. Tapi kita sebagai manusia ni, kita kena tengok balik sebanyak mana orang tu dah tolong kita. Kita kena tanya juga diri sendiri, ada tak kita tunjuk yang kita hargai orang tu? Bukannya orang tu je kena tunjuk dekat kita. Diorang tu selalu ada untuk orang kampung. Tapi bila diorang memulakan orang kampung, tak ada siapa pula yang mengajak diorang berbuka sekali ke, sambut raya sekali ke. Kalau kita kat tempat diorang, apa kita rasa? Sekali lagi lah saya nak minta maaf dekat Kak Kiah, Pak Said. Kalau apa yang saya cakap ni tersinggung ke, apa ke. Saya tegur ni sebab saya nak beraya di Cempaka Kuning ni. Warga kampung ni semua meriah, satu hati, semua sama-sama. Aku tak sukalah tension denganmu macam ni. Tak baik. Dah lah ni rumah dia. Lagipun, mungkin inilah last raya kita baru 3. Sempatlah cantikkan rumah ni. Jomlah kita jumpa dia, minta maaf dan suruh dia bagi masa sikit untuk cari rumah lain. Jomlah. 야, 어찌고 버타나니야. 뭐지가 말이 많아. 그냥 가자. 병원에 감 다야말 콘에 감 대마와. 지는? 가! 좀! 잠깐만. 이래 누르. 빨라. Jomlah. 어디 박트나야. Mana dia pergi? Awak ni susah-susah panas ni. Mana dia pergi? Nanti saya buatkan air, Tahu. Tolong letak. Tak apa, biarlah saya. Pulang. Sayang. Awak ni susah je lah. Tak adalah. Senang je. Inilah bakal Mr. Muna. Kenal kau ni? Ini bukan bakal suami aku. Ini Zaki, kenalkan. Dia beli tanah arwah mak aku. Mun, saya minta dia dululah ya. Nanti kita bincanglah pasal mas kahwin tanah tu. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi lo ya? Hello. Sekejap. Kau nak jual tanah mangga? Kau ada masalah kewangan ke? Aku jual tanah arwah mak aku tu. Aku nak buat duit modal. Aku nak kembangkan bisnes kita. Aku nak buka kedai. Aku nak buat one shop center. Ada kain baju, ada baking, ada kuih muih, ada orang boleh bertukang, servis semua. Semua benda lah. Aku nak surprise korang lepas raya. Tapi korang ni tak sabar-sabar sangat. Tapi, tanah mak kau tu macam mana? Tanah mak aku tu, aku jual separuh je. Separuh lagi tu, aku simpan. Kot-kot lah kan. Kalau betul lah jodoh aku datang awal. Bila aku kahwin nanti, aku duduklah dengan bakal suami aku kat situ. Rumah ni, aku bagilah korang duduk. Cincang. Aku minta maaf. Aku dah salah, Aku ingat ayahku kena balik kuliah tau. Kita dah daftar dalam orang tua. Kenapa kau cakap aku ni sampai tua sangat? Mana jodoh kita? Lain kali tanya lah dulu, main sudah-sudah je. Kata kawan. Kuat lagi. Alhamdulillah. Weh, kita nak namakan bisnes kita apa?
Kimbap Enterprise. Apa hal kimbap pula? Yelah. Kimchi kebab. Kimbap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Korang, sebenarnya kita orang datang ni nak minta maaf. Yelah sebab kita orang tak pernah pun appreciate korang. Padahal korang buat macam-macam dah itu ini apa semua. Tapi kita orang tak pernah. Terima kasih. Minta maaf Saya pun sama, saya pun serupa juga. Saya nak minta maaf sebab tak pernah pelawa korang berbuka puasa raya sama-sama. Dan juga tak pernah berterima kasih dengan korang. korang. Akak janji. Akak berubah. Janji sangat. Janji kan? Korang pun nak minta maaf. Sebab tergamak kita orang sabotaj raya korang. Akak ada pendapat. Apa dia? Apa kata raya tahun ni kita raya kat rumah korang. Akak dulu kecil-kecil selalu main-main kat sini. Lepas tu siap-siap belajar masak rendang semua dengan Mak Munah. Raya sini? Masak dengan arwah mak saya? Kejap bincang sekejap tak payah bincang-bincang. Memang jalan cerita dia kau kena setuju-setuju je lah. Setuju. Tak apa. Saya boleh tolong kemeh apa-apa yang patut. Keluarga saya pun boleh tolong juga. Apa kata Pak Said tolong cap bilik saya? Cap bilik, cap dapur, semua cap dah. Ya, boleh. Kejap. Saya sebenarnya, kami sebenarnya ada barang nak bagi. Sebentar ya. Kejap Berikan Kejap Barang. Dia larat tak naik tu. Baik. Sial. Berat. Kak Kia. Ya. Maklumlah. Raput. Yelah. Hati-hati kau. Ya. Ini kain yang saya jahit. Kain betul-betul, saiz pun betul-betul. Betul. Belang. Oi, lawa betul belang dia. Dah betul ni? Betul. Pak Said. Ya, saya. Ini sebenarnya kuih yang betul. Sedap ni. Macam tahun lepas. Terima kasih ya. Oh, kalau macam tu dah selesai lah ya. Yelah, kita kosong-kosong lah ya. Kosong-kosong. Kosong-kosong. Alhamdulillah. Minta maaf Okey. Dah baik sangat. Oi, tinggi betul, lawan betul. Oi. Kalau macam tu kan, korang pun tengah tak ada kerja, kita orang pun tengah tak ada kerja, kita buat rehearsal raya nak. Dia nak nyanyi lagu raya. Pak saya nyanyilah. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Ampun maaf titip. Asyik. Suci hening dosa. Setahun menghilang, sekarang menjelang hari yang bahagia. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa.
Seorang ke? Tak ada family ke? Ha? Raya ni. Sian kau ya. Ya, kenapa seorang? Raya seorang tiap tahun. Cepat datang Umar ya. Weh, boleh pula pasang kan? Rupanya. Assalamualaikum, selamat raya. Salam, Mek Raya. Raya. Rak buku semua tu Encik Hati ke yang betulkan? Cantik tak? Cantik. Saya bukanlah tak reti nak buat semua benda tu. Cuma saya seronok dapat luangkan masa dengan Cik Lin. Lalang nak sebut cik-cik. Sebut je lah Dali. Dali. Kejauh pun. Dali. Ni, itulah. Nanti lepas ni datanglah jumpa kat rumah beraya. Boleh insyaAllah. Kalau tak ada apa, saya gerak dulu lah Tapi jangan risau. Kita orang letak pinggan mangkuk meja semua dekat luar. Bukan dalam rumah. Open house. Alhamdulillah, insyaAllah. Saya gerak dulu lah Selamat raya, Mak Zai Batin semua. Selamat raya, Mak Zai Batin. Allah, sopan santun betul. Patut baki dia pakai telekung ni pun matching. Itulah tadi saya nak pakai. Alah, jealous. Nanti dia kahwin dulu. Bila kau kahwin nanti kan, kau berdua sibuk bertukang. Ketekang. Akhirnya, kita semua dapat raya yang kita nak untuk tahun ni lah. Tahun depan, tak tahulah apa Drama raya yang ku rindu, ada suka, ada syatu.